Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, welcome back to my channel. So after 2 months kita orang tak ada video camping, Syawal dan juga Ramadan. So hari ni kita kembali dengan video camping. Kat mana? Ya, tentunya. Nanti kan, mungkin korang dah tengok di thumbnail kan, tapi nanti kan juga. And then macam kita orang janjikan last camping dekat Pedas hari tu, ada equipment baru lah. Tak excited nampak ni, bersinar-sinar ni. Lama guys, tak camping. Tak camping ni. So jom kita orang bawa korang. Let's go. Bye guys. Tempat brunch, breakfast dan juga lunch. Ini di cawangan Desa Sihar Tamas. Okay guys, makan dulu brunch sebelum perjalanan. Untuk 2 orang makan, tapi hari ambil 1 je lah. Alhamdulillah, brunch, breakfast dan juga lunch dah kenyang. So tak tahu nak tidur ke nak drive ni. So jomlah kita sambung. Okay, macam biasa aku terlupa nak on mic, tapi time ni kita orang dah sampai lah. So kita orang parking dekat dengan pintu yang paling dekat dengan tapak kita orang. So ni lah tapak kita orang, 001, menghadap sungai. Banyak tapak yang menghadap sungai actually. Nampak sungai pun tak apa. Banyak lagi konten sungai. Sikit lagi lah. Off. Kita sedara. Cooking set outdoor. Oh, dia punya tempat masak dia sangat comel eh. Silah nak masak daripada video pertama korang tengok kan. Ni dah lebih selesa lah. Teko, K-Wife dah tak sabar nak buat kopi tu. Duduk sekejap menikmati bunyi burung air sebelum kita ke aktiviti seterusnya. Oh, kepala pun sampai. Itu. So saya hari ni minum Jom kita masuk mandi. Nampak sejuk ni. Tak sabar. Let's go.
Okay. Okay, kita nak review sikit lah. Tempat ni bermula daripada tempat parking je. Okay, macam korang nampak, dia parking tepi ni je. So, kereta korang kena pastikan selamat dan berkunci lah. Boleh letak dalam 15 ke 20 kereta jugalah. Daripada ujung sana ke ujung sini. And then dia ada 3 tempat masuk. 1, 2, 3. Tapak aku yang paling dekat dengan belah sana. So kita orang parking belah sana. Oh actually sana 1, 2, 3 kan. Okay, kat sini ada few tandas. Rasa yang 3. Ni salah satu dia. Korang boleh tengok lah, memang okay lah. Yang dekat dengan tapak aku macam kecil sikit. Nampak bersih, air pun laju, air sejuk. Okay, tapak ada few lah yang macam aku letak dekat screen sekarang ni. So korang boleh tengok lah. Yang ini yang dekat bawah, yang dekat menghala ke sungai. Oh by the way, ada juga sinki Ada few sinki nak basuh-basuh. Dekat dengan tapak kita orang pun, ujung sana pun ada juga. Ada juga flat point setiap tapak. Okay, tandas yang belah ujung sini, boleh nampak yang batu putih dengan biru tu. Sini agak kecil lah. Tapi okey lah. Comel je guys. Function, yang penting function. Fit the purpose. Okay, dah makan. Jangan lupa bersih guys. Jangan biar satu malam. Sampah pun kena jaga sebab kita berada di tempat orang kan. Janganlah tinggalkan bau, jangan tinggalkan kotoran. Okay, so kita nak tidur. Ni boleh lah. Dah pukul 12 dah sekarang. Tak sedap. Nak movie tadi. The next day. Selamat pagi. Hari kedua kami di sini. Tidur malam tadi sangat sejuk. And lepas tu hujan. So pagi ni kita orang dah solat semua, nak breakfast, and then nak terjun balik dalam sungai yang indah ni. Sejuk. Makan apa kita pagi ni? Okay, seperti korang tengok tangan aku menggigil. Sangat sejuk. Okay guys, so ni dah sampai masa yang sangat tidak ditunggu-tunggu, iaitu packing. Packing balik satu malam ni guys. Nak lagi. Harap boleh repeat lah. Guys, kita nak memulakan perjalanan ke tempat seterusnya, tapi ini
Yang ini lebih kepada nak jalan-jalan, makan je lah. Itu dia Bukit Tinggi. So tadi berapa? 30 lebih km 36 minit. 36 minit. Okay, jom let's go. Saya punya ramalan adalah pada hujung musim. Wah, macam ada vibe-vibe Disneyland. Kita naik atas ni, dia punya Outlook Tower. Hebat masuk ke dalam ni. Okey. Pergi Salam Melayu. Lagi. Basah-basah guys. Mandi hujan. Okay, sedikit recap sebagai ending video. Sebab kita orang tak sempat buat disebabkan terlalu penat. Masuk kereta pun wife tidur. Tapi itulah, berakhirlah sudah 1 malam kami. Harap dapat ulang lagi. Aku edit pun tersenyum-senyum. Aku yakin wife pun mesti tengah senyum sekarang ni masa tengok video ni kan. So itulah, thank you guys yang dah tengok video kami. Jumpa next video. Assalamualaikum.